Okay guys, kita nak ke mana ni tempat dia? Alam Sendayu. So ni track dia lah. So boleh nampak bahaya sikit lah. Kalau nak naik kereta tu macam risky sikit. Lagi especially kalau hujan lah. Dia akan bahaya sikit. Okay guys, kita nak pergi camping sekejap hari ni sebelum puasa. Jom. Jadi kita camping sekejap. Ke mana? Alam Sendayu. Dah lama tak camping. Pergi atas. Okay, finally kita dah sampai ke campsite dia. Kita hari ni pergi camping sekejap. Dah lama tak pergi camping kan. So spot hari ni yang kita pergi, spot apa tu? Pajaran Sendayu. Okay. Kita nak register dan kita akan lalu ke sini lah. Dekat sini kalau rasa tak nak jalan boleh camping kat sini kan. Open air, open view bro. Nice kan. Tapi kita nak masuk ke dalam sikit, di sungai kan. Okay, jom nak tengok dia punya site. Jom kita pergi dulu permulaan track dia. Okay. Lalu ke sini. Tu ke apa? Ke spot camping kita lah. Okay, track sini landai je. Tu tak penat lah kan. Kalau yang kita dah lama tak hiking ke camping kan, sesuai lah nak datang sini. Ni ada ada parking, tapi cuma parking dia tak banyak lah. So better kalau datang sini kena carpool lah. Okay guys, kita dah sampai campsite dia. Okay guys, kita dah ada sampai kat campsite dia. So campsite dia ada 2-3 campsite. So dia ada kat campsite yang besar tu kat situ. And then dia ada few campsite kena lintas sungai ni lah. Tapi nanti kita baru review. So ni sungai dia. Ni. Ni ada
Ni ada. Ada sardin, ada sayur. Sayur ni siapa masak ni? Kita dulu. Ada awak. Tu ha saya. Oh. Okay, hari ni kita makan apa? Portugese seafood. Kita ada ikan pari. Kita ada udang hari ni. Dan kita ada sotong. Okay guys, kita balik dulu. Penat hari ni. Dah lama tak camping kan. So, jom kita balik.